Hello guys, welcome back to my channel. So sekarang saya berada di rumah sepupu saya. Dia punya mak dengan mak saya, dia beradik. So saya perlu line wifi yang kuat. Sekarang saya tinggal dengan adik saya, tapi line wifi tak berkuat. So saya minta kebenaran lah nak pakai wifi dia sebab banyak video saya yang outstanding. So hari ini dari pagi sampai sekarang saya duduk cuba nak mempercepatkan video-video saya yang banyak yang terkendala. Sebab kalau nak buat video tu perlu wifi yang kuat. Kalau rumah saya di Miri okey lah, sebab sekarang saya berada di Kuching. So saya ucapkan terima kasih kepada sepupu saya iaitu Melin, sebab dengan keikhlasan sepupu saya boleh buat saya punya video. So saya dengan saya punya aunty iaitu adik mak saya sekarang di rumah. So saya fokus buat video. Dia masak-masak sementara tunggu cucu dia balik. Okay guys, ikutin video saya seterusnya. Dan ucapkan terima kasih kepada viewers dan subscriber saya. Saya cuba buat yang terbaik dan meneruskan pembingkinan ataupun buat video yang banyak. Kalau di Kuching memang banyak, saya boleh pergi sana pergi sini ya. Sebab kita ni pun cuba nak jadi full time. Okay guys. Oyen. Sila Oyen. Ni aunty saya Makaya. Saya tadi tak ambil video masa dia memasak. So apa dia masak? Ni cabbage. Ni sedap ni. Masakan orang rumah panjang. Ini untuk nama tadi ya. Saya manok somai. Saya manok dengan lubak. Tu dia baboy. Ni namanya deh, empuyak. Nade guru yang makan kenyang aja ya. Orang goreng empuyak, dia makan plain guys, dia macam ni. Yo makan macam ni kah? Ayo. So, Narian tu baik segar. Ya kah? Jom kita makan. Aku makan barang. Ini adik mak saya orang sulung. Sekarang kita rumah cousin saya. Sebab saya pinjam wifi dia buat video. Jom kita makan. Nada tanam padi. Nanti Rian badah. Namanya pakai berkenyak. Hah? Nanti Rian mandah. Aku namanya pakai. Oh nyamai Rian sedayaknya. Ya segar ngoyak Rian ngambil nasi dulu. Ada yang tu buah. Mana mana Rian dia tu deh. Ini mengarai. Isi itu ada nyamai. Ada buah dan kakunya ada nyamai. Tapi nyamai kan? Cuma ya nada payet ya. Nyaman nak aku madah payet ko ya, sekedap payet, sekedap nak payet. Jom kita makan ya. Meli, nari kalau terbadah, nari mau beli ya. Nama orang rayu sebab nada nanam manyu buah ni ya. Ni tu berbuah macam tu. Ada penyala pakai. Nih, bala anak belucuk mau makan. Manyu ah. Mau bisik ya? Iya, tanam tak baik. Bisik ya? Nama aku dia bedak ni. Macam dia kebun lah. Oh, kak aku lah ngambil konten nak kebun. Nah. Aku lama menjadikan. Jelak lah. Jom makan. Masakan ni terjun-terjun memang sedap guys. Ini baboy. Simple je. Sudah habis guys, sudah habis. Beda lebih lagi. Makan. Ingatkan yang mak ada gigi sebab main telan-telan aja. Sama dia orang style guys. Tak ada gigi, telan-telan saja. Habis sudah. Selepas makan, tengok rehat macam ni lah guys. Tengok kucing yang kat ujung tu. Oyen pun tidur. Tengok dia tunggu cucu dia balik dari sekolah guys. Macam ni lah aktiviti orang tua. Tengok Oyen tidur. Oyen. Dia ni dah tua sebenarnya guys. Dia ni kucing kepunyaan teman sepupu saya. Dia dari Semenanjung. So tuan dia sebab ada isu macam
Dia ada anak kecil lah. So dia donate dekat saya punya sepupu. Tengok ni, comel. Halo, dah tua dia ni guys. Macam tu lah. Kerana ada budak kecil. Bukan dia buang je. Dia donate to my cousin, jaga dia. Dari Semenanjung ke Sarawak dia ni pindah. Tuan dia dengan anak baik hati. Kau dah bangun tidur ya, Yen? Oh, Yen. Oh, tidurlah balik. Tak aku mengajar kau. Buah pulang dari sekolah. Hello guys, ya. Buah pulang school, kasih. Apa pengajuan orang tadi? Uncle kan? Ya, macam ni lah budak guys, letih-letih. Apa ni, mandi oh. Hello, say hi. I'm serious, hi. Nah, 3 orang anak lelaki, anak cousin saya ni. Say hello. Hai. Hello. Mandi out. Mandi lepas tu makan. Yang ini bongsu. Macam berapa sikut tak? Hello. Say hello. Hello. Nenek cakap cepat mandi. Mandi. Nah. Ini kucing apa ada manyaunya. Oyen. Nah. Macam ni lah budak. Mandi cepat. Jangan main telefon. Makan guys, piak. Macam ni lah. Nenek jaga cucu-cucu yang baik hati. Macam berapa boy? Primary 1. Oh, tu dah. Macam berapa Nan? Tahun 3 Nuan? Tahun 4. Wah, nak berasa. Ini anak cousin saya. Makan. Oh, balik sekolah, mandi, makan. Udahnya nama agak. Buah hambuk. Ini Nuan nak makan deh. Ini nyapik. Bestnya ini nyapik. Tengok. Ada banyak tak? Nah, makan. Nama lawak. Oh, macam ni ajak. Jangan malu. Makan. Ya. Makan. Ada banyak tak? Sedap guys. Dia ni. Makan. Ini samping. Rio betul. Makan guys. Nah, Oyen. Sila Oyen. Okay guys, sekarang saya kena make a move. Probably besok saya datang balik. So saya tengah buat editing of my video sebab dia ambil masa. Dan perlu wifi yang kuat. So saya nak ucapkan terima kasih kepada semua saya punya viewers, subscribers, keep on tengok saya punya video supaya bagi motivasi, and then saya boleh meneruskan channel saya cuba buat yang terbaik, okay. So boleh bagi cadangan sebab sekarang kita tengok orang buat channel pun video-video yang common ya. So kita akan cuba buat video yang berlainan ataupun baru. So guys, saya kena balik sebab saya tinggal di tempat yang jauh. Di Kuching ni traffic jam gila betul. Kalau you lambat, habis nanya jam. So probably besok saya datang balik lagi nak continue buat saya punya video, and then sambung yang video yang saya tergendala saya tak sempat buat sebab kalau pakai hotspot memang tak kuat, kena pakai wifi. Okay guys, terima kasih. Keep on watching saya punya video. Bye.